Tanya nak masak telur sambil cakap dengan korang ni. Morning. Saksi orang kejap kita buat telur dulu senang. Okay korang. Tak lama je lagi New Year. Apa azam korang New Year? Mesti kita semua ada plan, ada azam. Nak kurus Bella. Tak, saya tak turun. Main azam korang insyaAllah. Satu telur dah masak. Dekat sikit. Nak tengok baca. Alamak, ada baca pula orang ni. Tapi doa yang baik-baik tak salah kan? Tapi kadang-kadang kita ni manusia sentiasa merancang, tapi Allah yang menentukan. Sometimes dulu Bella selalu rasa macam Kenapa Bella yang kena rasa macam ni? Kenapa Bella yang dapat ujian macam ni? Tapi sebenarnya tak elok kita mempersoalkan kenapa. Sebab semua yang terjadi ada hikmah untuk diri kita sendiri. Sebab kita manusia biasa, of course banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kadang-kadang walaupun kita rasa kita dah buat baik, kita dah jadi baik, kenapa kita dapat balasan macam ni? Tapi sebenarnya bila rasa itu ada ujian. Cara macam mana kita nak mengatasi masalah tu. Cik, I macam tengah ceramah. Anak-anak tak bercuti. Saya tak tahu tak bercuti, kerja. Awak memang rajin ke? Tak juga. Tak juga. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang tak juga. Kita semua sama. Sometimes Bella harap sangatlah yang dekat social media. Bella tahu ramai mengidolakan siapa-siapa yang korang suka, yang korang minat. Tapi terkadang apa yang korang nampak dekat social media tu apa yang artis itu pilih untuk tunjuk. So kita jangan pernah compare pasangan kita, keluarga kita, adik-adik kita dengan apa yang kita nampak kat social media. Sebab benda-benda ni tak baik. Bila kita compare, I tak suka kita compare. Macam maksudnya contoh orang lain dapat surprise kan, dan kita tunjuk. Kalau benda tu kita terinspirasi nak buat untuk pasangan kita, tak apa. Tapi kalau kita ambil video tu, jadikan tu sebagai topik untuk memulakan pergaduhan. Macam contohnya, tengok ni, betul dia kahwin dengan tu sebab dia beli hadiah tu, dia beli hadiah ni. Sebenarnya Bella rasa kita semua ada kemampuan masing-masing. Jadi jangan compare lah. Kadang-kadang mungkin pasangan kita tak mampu, mungkin dia nak membahagiakan kita dengan cara dia tersendiri. Saya percaya kita semua ada kebahagiaan masing-masing, cuma cepat atau lambat. Kadang pernah tak macam korang rasa kenapa kebahagiaan ni rasa sekejap je. Tapi sebenarnya sekejap tu at least kita merasa juga. Jadi kita kena sentiasa bersyukur. Bersyukur. Tahu tak kadang-kadang ada masa-masa bila macam lapar kan, kadang kerja. Maksudnya macam mana ada setengah tempat macam kalau kita bekerja, mungkin makan tu agak lambat. Bella aku selalu rasa macam sekurang-kurangnya aku tahu yang aku akan makan lepas ni, daripada ada orang yang tidak mampu dan tak dapat makanan atau tak ada makanan untuk dimakan. Hari ni masak nasi goreng. Sebenarnya saya orang kampung, tapi jangan nasi goreng kampung ya, nasi goreng kampung. Saya masukkan dulu.
Kalau goyang. Kau tahu tak kalau goyang? Thank you. Dah bila minyak ke? Dah lah. Tadi ada goreng-goreng telur ni. Azam Bella. Semoga Bella menjadi seorang wanita yang lebih baik. And of course, seorang ibu yang baik. Kadang-kadang Bella selalu rasa lah kurang masa untuk anak-anak. Tapi sebab Bella nak yang terbaik untuk dia. Saya rasa Eden harap ada anugerah yang paling indah untuk Bella. Okay, Oma. Tapi Bella appreciate je korang. Maksudnya korang ni nakkan yang terbaik untuk Bella. Korang nak Bella bahagia. Bella rasa benda tu it's not a bad thing, it's a good thing. Ada orang cakap macam, ada orang tanya Bella, bukan cakap macam Bella tak rimas ke kalau fans sentiasa macam nak masuk dalam hidup Bella. Macam mana Bella tak akan cakap rimas. Sebab Bella rasa Bella patutnya bersyukur. Maksudnya orang ni semua sebenarnya ada je life diorang masing-masing, tapi diorang pilih untuk nak bersama-sama Bella. Bersama-sama tu maksudnya diorang mendoakan Bella, diorang ambil berat bagaimana dengan Bella punya career sekarang, dengan siapa Bella berkawan. So I think it's a good thing. Betul? Ada rambut nampak. Now then ni 3 boleh ke? Tidak ni, kedua je. Masuk kan? Okay, habis ni untuk baju raya tak lah. Untuk KSA. Terima kasih. Tapi Bella percaya semua orang tu baik sebenarnya. Tapi kadang-kadang ni kita dilahirkan, taklah kita dilahirkan terus-terus kita jahat ke tak. Jadi pilihan tu kat tangan kita. Sama macam kat sekolah, sama ada kita nak jadi baik, sama ada kita nak jadi pembuli, semua kat tangan kita. Bella pernah dibuli masa sekolah, tapi cuma sekali. So tak dah. Masa dulu kat sekolah Cochrane, Bella dulu sekolah menengah kebangsaan Cochrane Perkasa. Masa Bella masuk, Bella pindah ke sekolah Cochrane Perkasa sebab Bella dibuli di sekolah yang sebelum tu. Ada tak payah mention lah ya, kan? Okay, I'm not gonna mention the school, tapi Bella dibuli. Dibuli tu dikacau dengan lelaki lah. Dengan lelaki kat kantin, dikacau Bella. So rasa macam tak selesa sangat. So Bella pindah. Bella hanya sempat sekolah di sekolah tu dalam 2 minggu, so Bella pindah. Okey ke korang Bella nak cerita ni? Ke korang macam tak yalah Bella, kita nak orang Bella masak? So korang bagi tahu, Bella risau lah. Take in. Okey je. Okey. Kami nak Bella sentiasa senyum. InsyaAllah, insyaAllah Bella akan sentiasa cuba untuk senyum walaupun rambut. Tapi sudah mesti nak dengar. Okey, saya sambung. Sekejap ya. Nak periuk besar untuk saya goreng nasinya. Gosh, ni. This is the biggest. Kejap korang, kejap. Saya akan sambung. Kejap. Okay, so berbalik pada cerita saya. So tadi saya pindah sekolah sebab saya dibuli. So saya sempat sekolah Siapa lagi buat live? Pagi ni masak pula. Saya macam korang. YB boleh tolong buka? Tak boleh masak. Saya masak nasi goreng kampung. Wow.
Macam Sekejap, separuh jalan. nasi goreng kampung. Tapi tak ada kangkung, jadi kita pakai carrot. So nasi goreng Switzerland dengan kampungnya. Kita ambil yang sihat-sihat saja. Yang siap-siap. Tak apa pakai pisang. Tak apa, tak apa. Mulut ni bengkak. Ha? Kesian tu. Kena gigit ke apa? Tahu. Mari saya gigit ni. Sampai gigit? Tu yang kejutan dia. Jom, sampai koyak. Sekejap. Ni tak ada. Ni letak kat dalam tu. Kat dalam ni. Kenapa korang gelak? Semua nak komen siapa gigit ni? Semua komen tu. Kesian ya. Semut time ni tidur. Mulut manis sangat. Itu you. Tak, pisau dia sini. Takkan tiba-tiba. Kan kau tergigit pipi sendiri masa tidur. Dia bukan dia. Mana? Sekejap ya kan? Tengah. Nak apa? Tak dengar? Mana ada? Tak ada. Ya. Tak ada. Serius tak ada. Gila. Mana tak tengok dah. Situ pukul apa? Pukul apa tu? Ni orang kata letak honey dekat sama. Letak honey dekat bibir ni orang kata. Orang kata lah sebab tu. Thank you. Kau dengar apa? Kau sengaja tak dengar kan? Sekejap kita sambung cerita kita ya. Sekejap. Nak dengar cerita Bella. Kita cucu. Kita sambung cerita kejap. Korang ingat time kelas kat mana? Tak, dia sebenarnya biasa semua. Tempat ni sejuk 1, 2 tadi buat bawang, potong bawang jadi mata berair. Morning. Morning. Baik. Oh, memang susu. Ya, susu. That's why I just put susu. Biasanya ni buat tu, biasa sedapnya. Do my coffee lah. Oh, kerja. Hush. Mana susu pekat pula? Susu dah habis? Baru versi Malaysia. Mentega habis. Dia nak mentega? Ada tak? Tak, semalam saya letak kat atas ni. Habis dah. Dah habis. Tak apa, kalau dah ada tak apa. Nak tengok ada tak. Lama tak tengok Bella, insyaAllah. Sebab nak mula tu, to me it's a commitment. Jadi so we have fun with that. Ada rasa nak sikit je kan? Ya, tu tak okey lah. Nak rasa dia je. Yes. Nak rasa dia je. Nah, ni. Nah, okay. Tak ada kangkung. Tak ada kangkung,
Mi tolong potong carrot. Ni, ada carrot. Ambil. Dah masak. Ada. Tengah bakar roti. Tak, sekejap lagi dah sama. Jual. Okay. Wait, Ada. mana? Nothing. Apa azam tahun baru you? Kita tahu semua dah berkongsi azam baru dengan followers. Terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. InsyaAllah. Nantilah kita kongsikan selepas sudah makan pagi. Tak lapar sangat. Okay, faham. Ya, makan roti dulu. You need help? You need help? No, okay. All done already. Now it's showtime. Showtime. So daripada pagi tadi tu bukan showtime? Bagi tadi tu crack. Time for crack. Wow. Tak pelik. Tujuh, 8. Get ready. Pack. I've already packed. Wanna go for a jog. Wah. Tak tahu sempat tak. Sempat. Kalau kita bertolak. Tapi kita 10. drive kan. Ha. Kita ada apa-apa pun kan. Tak ada. 10:30 boleh gerak. Saya akan jadi super Tak. I'll drive. Memang tak lah. Nak kena tangkap lah kalau kita ni. Ingat ada age. Saya dah tua ya. Wow. Boleh tengok ni. Tak. Kita akan letak ikan bilis. Siapa yang belum masak kat sini? Spaghetti. Sebab tak ada olive oil. So pedas. Asam pedas saya surrender lah ya. Actually saya tak tahu masak asam pedas. Tak payah. I'm sorry. Tak payah I know loh. Asam pedas. Tak apa. Ni dah boleh masak segala-galanya. In KL better lah because got a lot. Need a lot. You tahu masak asam pedas? The perencah. Oh, I tak tahu. So you need to just get the perencah makpun and then after that it will be so much Sorry ya easier. YB Muaz, saya tak reti you masak asam pedas. Tak apa. Apa-apa you masak makan. MCO I masak. Then my mom was surprised like wow what is this? MCO. Which state were you originally from? Yeah? Selangor? I'm from Rawang. Senang je masak. Okay, korang ajar ya. Saya kena belajar ni masak asam pedas ni. Kenapa kena belajar? Sebab ada orang semua makan asam pedas. Wow, so kalau nampak tak? Dia dah terjerat tu. Siapa orang tu? Saya tak pernah suruh you masak je. Tapi yelah, memang tak pernah. Saya tak pernah suruh. Yelah. Tak baik kot macam, oh you kena belajar. Tak payah. Oh, okay, nak suruh dia masak. Faham? Okay, sekarang ni. Siapa miam-miam? Miam-miam suka asam pedas. Kau makan ikan. Ada cakap tolonglah, saya dah tengah kerja ni kat office. Orang kata saya tengah sesengih. Okey lah, tahu tak, kita senyum kat tempat kerja. Senyum pun satu ibadah juga. Yang penting saya pernah senyum kat orang tak senyum balik. Saya cakap Allah madunya, depan tanah senyum macam tu. Mama besar macam, kau senyum kenapa? Yelah, kita macam senyum je lah kat orang. Okay. Okay. Chicken stock. Yes, chicken stock.
Ada orang sini lah. Nanti rambut I kena lagi. Ada masak. I baru. I just wash it. Dad. You open this. Need help? Okay. Tak perlu aku udah plate lah. Apa lah ni? Nanti kena barang ni. Too heavy for her. Saya tak nak kena barang ni, chef. Let me use my hands. My hands are soft. I boleh macam just like keluarkan tu nasi. Kan, tapi dia ada bahagian yang macam kerak. Dia kena ambil bahagian yang okey sikit. Kenapa? Macam sikit-sikit. Macam kalau boleh dia. Okay. Oh, sebab dia nasi sejuk kan? Nasi sejuk dia. Tapi nasi goreng memang kena buat sejuk kan? Nasi sejuk. Okay, ni je macam Okey, baik. tak perlu, dia tergumpal sangat. Tak, Bella bukan. Bella bukan sakit. Bella rasa makan ubat. Bella sejuk. Jadi Bella akan flu. It's just too soft. I mean, Rajin Bella masak. No choice. No grab here. yeah, no crap. Yes. Plug the Oh, okay. toaster. Masih mau buat roti ya. You have to get some pasta. Tukar periuk. Tak ada, ini periuk paling yes, okey dah, ni boleh dah. So, saya masukkan telur. You forget the sayur. Ya, belum aku dia saya pun saya. Sayur kan nak baru. Kalau tak jadi But that one quite Ya. hot. So have to fry. Ah. Tolong. Dari tadi lah tolong. Orang kata kena sangat bertebuan kot ni. Sebab nasi dia masih kumpak-kumpak guys. Ouch. Okay, kita nak masukkan telur. Cuba dia punya Ada carrot belum masak. Yep. Buat 2 kali goreng tak apalah, kita orang masukkan semua dalam nasi. Okay, put aside. Kita nak letak telur. Ya telur you lepas sini. Then Apa yang nak mix terus kan? sini lah. Telur sini bisa masuk sana. Nanti you cut.
Okey, dah. Tapi dah. Betul lah. Ini set je lah. Garam sikit. Minta tolong lah. Should don't make me to help. Dia kena ini. Oh, ni lembut ni. Tak ada. Okey je. Mana ni pilih lah. Ni mana better. Tunjuk kuali ha. Berapa kecil dia? Last kita masukkan macam ni. Tapi tak ada. Okay, now our master chef is. Dah Tina. Saya ni tukang apa? Lagi sedap lah kalau YB yang kacau orang cakap. Lagi sedap. Kalau kacau rasa je terus. Apa tadi ya? Ni, Bella. Okey. Weh. Tadi tak cakap pedas kan? Ya ke? Tak pedas. Apa ni? Apa ni? Misahkan ni. Ini saya tolong je. You okay? Cuba tengah buat ni. Kami solution ni. Ini air buat apa? Sini. Okey, kejap lagi. Tercabut kuku guys. Ya Allah, tercabut kuku saya. Saya letak sini. Ya. Ni ada daun bawang tak? Teruk air tak nak kat belakang. Daun bawang ada? Tu tengok. Ada daun bawang tak? Faham. Ini tak ada mana ada tak daun bawang. Hai guys, kita kembali lagi. Saya thank you, May. Nasi goreng hari ni kurang Nasi goreng kampung Swiss. Swiss, ya, sebab dia warna oranye, dia hijau ya. And then dia apa? Sebab kita orang bukan keringkan menu, kita kering dalam peti sejuk, so dia kurang cantik. Lembik. Ya. Nasi lembik tu yang jadi. Ya, nasi lembut betul. Letakkan jadi dia sebenarnya. Ini tak ya, ini datang. Saya letak tadi. Letak je semua. Sayang, ya. Ada ni. You bawa dulu ya. Wow, YB dah siap masak. Janganlah cakap macam tu. Tak baik tau, ambil kredit kerja orang lain. Tak. So, kali ni kecil sangat. Okay. Baiklah. Dah selesai. Oh, dah. Kita cakap saya gitu. Nanti kita lihat. Lebih. Tak. Masukkan.
Masuk dalam. Dekat dalam tu. Ini tu nasi lah. Nampak nasi dia macam Dia dah mati dah ni. sebab dia berada dalam peti sejuk ni. Nak masuk kan? Tapi tak boleh tahu. Yes. Wow. Are you okay? Okay, so kita nak pindahkan lain. Kita ada. Okay, sana. Ni bawa ke depan ni. Ni dah nak basuh pinggan ni apa? Basuh apa pinggan? Oh, mi dah. Mi. I'm just very tasty. Oh, betul lah mata. Tahu apa? Buat. Ni kau punya. Saya tak tahu. May, is this your orange juice? Sorry? Is this your orange juice? No. Boleh ke? My own coffee. Abang tu abang punya. Wow. Sama, yang tu nak bila. Mana cili padi tu? Dia ada cili padi tu. Nasi dia lembik guys. It's okay. We do it. You go makan and then you go shop. Then we keep one portion. Cukup, insyaAllah. Sambung cerita. Boleh? I suka makan ikan bilis. Makan dulu apa? Ha? Makan dulu. Ayo. Nanti after he joking, Baru makan nasi. baru makan. I keep in oven there. Pasal dia tak sejuk. Okay. Kejap korang, kejap. Dia tengah keluarkan nasi goreng. Hari ni tak buat bau. Not like yesterday. Okay lah tapi. Better that. Dia kena nasi yang hari tu Mei sediakan tu letak luar. Nasi tu cantik. Hari tu yang Mei letak luar tu. We cook like that then we put outside. Yes. Dia tak. Cantik. Ada pinggan dan cawan kotor lagi ke? Tak ada. Baby cuci pinggan guys. Cili padi tu kita tak masukkan. Okay, dah. Oh ya, tu. I take the Ya. Thank you. Sekejap ya.
Yes, nak jogging tu baru makan. So saya sediakan dia punya telur. You nak sebiji telur ke dua? Dua lah. After jogging, need protein more. Really ya? Yeah. Cantik sikit. Okay dah. Dah sini lah. Kita cek ya. Lah, kenapa cuci? Tak apalah. Dah, kalau tak cuci, kau pernah cuci. Tak cuci. Jadi lelaki yang tidak punya orang nak tolong masak kan, saya apa tolong makan je. Baik kan? Kerana itu boleh bersenam juga. I tengok buat my car very bad. Boleh buat squat. Di mana ada Kampung Wan, di situ ada Jalan. Bella Sila. Oh, hebatlah. Dia cuci ya dari tadi rupanya. Sorry tak tolong. Ada buat kerja besar kan. Green flag betul. Orang kata bukan green flag, green forest. Green forest is just common sense. Orang cakap dah lah handsome, rajin pula tu, ya Allah. Kalau yang rajin Bella Sila ni lah. Rajin on steroids. Bibir Bella kenapa kering? Sini sangat sejuk. Ya. Kita berdua pakai sweater KCA, kedai cincin Ampang. Tadi pun pakai lip balm. Sebab bibir dia kering kan. Ni pun pakai lip balm. Tapi saya tak pakai lip balm yang ada colour-colour ya. Saya pakai lip balm biasa. Yang transparent ni. Kalau tak, Kalau katanya salah pakai naskah. Bibi akan, what's the word yang salah? mana? Bibi akan Merekah. merekah. Bukan retak. Bella kenapa tak jalan-jalan kat sana? Kan sudah jalan 3 jam hari tu. 3 jam. 6 hours. 6 hours. 6 jam ya saya kena drive. 3 jam ke lokasi tu. Nah, tisu. Today cannot. Okey ada lah. Apa? Ni cili ni nak apa? From here to Zurich, how? 3 hours. No. Because Zurich is in between the location we visited. So 1.5 hours. So it should be about 1.5 to 2 hours. Yeah, now it's between. I think now we are in the middle. It's okay, I can drive. That day, that one is far. At least if I drive, I can exercise. He very expert now. No, Lain kali siapa nak datang New Zealand hire driver, sini ada. supir kepada Bella Sila. You faham tak? Supir itu apa? Faham. Wah, sama ni seorang yang tak tahu. Supir itu apa? Cili ni nak orang. Sudah, anak clean, anak potong. Go. Kepada yang komen sampai bila nak buka foyer. Sekarang ni saya kat sini buka foyer, saya kerja. Ada makeup artist saya, ada PA saya, ada hairstylist saya, ada kru-kru yang tak bangun lagi. So pada yang komen tu, Tak, kenapa nak layan? I clean this. Go. bukan, kenalah sekali-sekala. Tak pernah layan tapi kena cakap juga. Tak boleh. How do I throw the rubbish? Where do I discard it? No, later we will fix it. Later they will combine everything. Yeah, everything. And then we bring up. I'll put all the this one in front. No, it's not No, dry yet. yeah, it's not dry yet. It's okay. You think what? If put here suddenly it will dry. It's is okay. it? You can nak, try, you go. nak pergi jogging kan? Go. Tak, I kena makan. Your, Air tangan you dulu, mana boleh? your breakfast is here. Katanya lepas you jogging. No, I makan sikit and then I jog. Sebab cahaya matahari tak naik pun lagi nak jogging macam mana? Okay. Makan. Baiklah. Makan. Wow. Ni dah macam makanan Jepun dah. Macam ni. This is the spoon.
Selamat pagi. Maaf ya, nasi tu tak sempurna. You buat terus jadi sempurna. Makan kenapa? You apa duduk je? Saya dah makan. Tengok. Mana dia dah makan? Tengok kamu kenyang. Ya. Ni please makan atau tak nak makan? Hah? Ai? Tak nak makan. Mak. Kita ni chili oil dah habis so ya. Tak apa. Lima bintang. Wow, saya tak cuba lagi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nasi dia lembik. Kurang garam. Ha? Kurang garam. Mana dia? Dia tak banyak garam. Kolesterol naik cepat mati. Macam mana dia boleh cakap sedap kalau kurang garam? Kau kata YB jaga hati je ke? Tak. Tapi sebab kita kena kurangkan garam dalam makanan. Saya dah buat posting dah dekat Instagram saya. Saya adalah Duta KKM. Kurangkan garam, Kesihatan. kurangkan gula. Ya. Habis malam minum air apa? Masa makan malam. Cook. Macam mana ni Duta KKM mana boleh minum air kok? Boleh je cuma perlu berpatutan. Tapi kalau kurang rasa, Dan minum setengah je kan? Misalnya kalau kurang rasa, you makan dengan ikan bilis orang semua cakap macam tu. Tak ada kurang rasa tak? Like, apa you expect? Apa ni kita makan dekat restoran 5 bintang? Yang dia buat makanan tu dekat belakang tu 2 jam. Rasa sedap lah. Tak tahu apa yang kurang garam. Kurang garam tak? Dah terbiasa makan makanan sihat tu. Tak rasa kurang garam. Really? Sedap ke? Syukur ada makanan betul. Patut bersyukur. Kalau tak, pagi makan apa? Makan roti dengan Nutella. Pisang. Sekarang pukul 7.30. Tapi gelap. Sini memang dia gelap awal dan nak terang lambat. So you akan start lari pukul apa? Bila dah start terang, after I do my strength workout first. Okay. Untuk 30 minutes and after that, I turun lari. Wow. Nak lari berapa lama? 8 km. 8 km 30 minit 35 minit. Cerita you guys. The great floating. Apa? The great floating. Dan tu? No. Dia menyusahkan bencana. Sejuk-sejuk pun nak lari 8 km. So guys, memang sangat sejuk. Bila tak join jogging, ada join 2 kali. Okay. 2 kali? 2 kan? Ke sekali je? Sekejap, I nak tengah cuba ingat sekali je. Tak tu dia tengok saya.
Ya Allah, siapa yang potong cili lagi ni? Ya Allah, pagi-pagi. Masya Allah, tengok ni. Nak makan dengan nasi goreng. Saya duduk sana. Diorang nak buat, diorang terpaksa potong cili sebab dia tahu yang ni versi sadik-sadik yang tak pedas. Tak apa. It's okay. Apa yang takut lah? Sebab air pemasin. Jadi tak ada air. Tapi dah ada dalam bilis okey lah. Untuk manis kan pemasin. Bella pemasin aku manis. So duduk bahaya. Kadang-kadang kalau Bella masak telur dadar kat rumah, ayah akan takut. So kan selalu bagi orang rasa macam ni. Sebab Bella pemasin orangnya. Pemasin. You pun? So you don't Selalu, yes. Selalunya pemasin ni orangnya penyayang. So Umi penyayang, I pun penyayang. Itu I kurang penyayang sebab I tak suka makan masin. Ya, kot. Bagarannya ni Umi. Kat saya. Semua gelap. Korang tahu tak, Bella ni setiap hari gelak dengan Ivy kat sini. Ya Allah. Saya rasa macam masih bersambung MLS tu. Ya. Kenapa I tak boleh minum banyak sangat sebelum ni? Ni kalau minum apa? Miok memang habis terkeluar semua sambil lari. Dia sedap. sambal. Sambal apa? Oh, Apa tak makan? Selalu kalau bila masak tak selera nak makan. Selalu macam tu. Ini selera. sebab dia tikus je. Tapi sakit kan ni? Sakit? Memang nampak sakit lah. Tapi kalau makan? Sambal pedas tu? Cuma dah lah buat cerita ni. Itulah, korang ni memang We are good combination. Oh my god. That's why we team. But we don't have Didi only. Kalau ada Didi, Kalau try yang Didi trio. korang bertiga pergi masuk hospital. ada cili potong tu letak lagi sambal. Kan? Sambal Tak especially me. No, yesterday I ate that. Memang I salahkan tu lah. Kenapa pagi tadi macam banyak bazir masa. Dia sangat sedap masalahnya. It's like addictive yet delicious. Thank you. Bagi saya gift. Kita apa ni? Gila ni. Banjir. Oh, this is the latest one. Ya, the latest The Korean. one. Ya. Bukan sangat banjir, dah macam senang. Dah start ke cerita ni? Kat mana? Dia episod Cak Spin tau. Netflix. Okay, dia jangan nak buka sekarang. Nak tengok sebab dia tengah tutup dulu. Nak download. Ha. Sebab Bella akan memaksa saya untuk tengok nanti. Ya. Ya, ada azam setiap tahun kena tengok satu. Kalau tak tengok. Ni nak tengok. Oh, thank you for the gift. Rambut Bella. Sorry, memang tak bersiap lagi untuk rambut saya macam ni. Hari ni apa jadual kita dengan KCA? Hari ni kita ada content shoot with KCA. Last shoot. Kita akan check out dulu daripada sini. Yes, and then ni pun saya pakai Dulu. KCA punya. Dan ni pun KCA. Wow. Sampai ke tidur you pakai KCA punya Yes. apa? Thank you bagi Betul. gift. Bracelet. Kalau saya buat live dekat TikTok saya Sadik mungkin tak dapat gift. Memang tak boleh. Memang tak boleh lah main TikTok. Itulah pelik tu. Tak boleh. Jadi politik tidak boleh menerima. Tak boleh menerima tapi you boleh memberi. I tak pernah. Cuba you bagi gift kat I sekarang. Buat apa nak kasi gift on TikTok? Jadi tatapan umum. Kenapa? Awak ke? Lawak sebab I je faham. Mungkin Baby tengah tengok K-drama ke sekarang ni? Sekadar ingin tahu. kamu sudah tahu jawapan tersebut tetapi kamu ingin tanya saya supaya saya jawab secara umum. Mengapa? Kalau sudah tahu jawapan, simpanlah jawapan tersebut. Kita patut merancakkan industri hiburan di Malaysia. Orang cakap seorang lurus, seorang lawak. Siapa yang lurus tu? Baby kan?
Jangan marah YB, nampak? Semua orang cakap jangan marah. Marah lah. Tak tahu, mungkin sebab saya cakap macam ni. Okay, orang just nak tahu cerita apa. Apa tajuk dia? Cuba teka K-drama apa yang ada Lee Min Ho. Okay, sebenarnya dalam K-drama tu yang kita tengok sekarang ni, dia ada Cho Yun Sang. Ada. Itu bukan nama dia, itu nama watak. Yelah, jangan cakap. Oh, itu bukan nama sebenar dia. Bukan. Okay, ada Kim Tan, Che Yun Sang. Siapa yang bad boy tu? Cho Yong Do. Baru kahwin semalam. Baru kahwin semalam. Tengok. Dia beritahu saya yang Cho Yong Do ni kahwin semalam ni, macam itu adalah berita tergempar kat Malaysia ya. Saya tengah bicarakan soal berita tergempar, isu-isu semasa dengan ekonomis. Dia cakap, ni sudah kahwin. Ya Allah. Bagaikan itu berita terpenting sekali. Semua orang tahu lah cerita apa, Mak. Semua tahu. Saya komen. Bukan The S lah. Yalah. Dia ada dua tajuk. The hair and the inheritance. Dia The Inheritance. Same. Ada kat tempat lain tajuk dia tu, ada kat Suhati je tempat lain. Apa kat Malaysia nama lain, Indonesia nama lain, Singapura nama lain. Siapa yang handsome, YB ke Lee Min Ho? Min Ho lah. Mesti dah YB. Patut tengok reaksi Bella bila Lee Min Ho buat move yang kalau dilakukan di dalam Malaysia je, besar kemungkinan orang tu akan kena charge sexual assault. Tapi Bella bila dia lelaki handsome yang buat, dia terus macam patut tengok muka dia ekspresi tu priceless. YB bertenang, YB itulah. Tak boleh bertenang, Parlimen belum bersidang. Parlimen bersidang pada akhir bulan Januari. Siapa tu YB pun handsome. Memang betul pun dia handsome. Yes, Kim Mo Bin dah kahwin. Congrats. Kim Mo Bin, oh tu nama betul. Kim Mo Bin lah. Kim Mo Bin. Chan Sang nama dia Pak Shin Hye. YB pun dah macam Min Ho. Oh, yang lain dia memang tak pernah tengok K-drama. So orang tanya, YB pernah tengok tak Queen of Tears? Tengok muka dia. Dia tak pernah tengok satu pun, guys. Minta Sonata semua tak lah. Minta Sonata bukan lama punya. Yelah. The legend tu yang Itu yang permulaan kepada industri rancaknya. Saya belajar tentang sejarah permulaan K-drama dan K-pop. Itu saya tahu. Daripada tahun 1980, 1990 apa kerajaan yang lakukan untuk merancakkan, bagaimana proses perancangan daripada peringkat akar umbi, the first breakthrough, bagaimana dia ekspor kepada negara-negara luar. Itu semua saya belajar. Orang cakap sebab tu lah YB bijak, sebab YB tak tengok TV. Itulah kita-kita yang tengok TV ni mungkin. Kita belajarlah sejarah di sebalik kejayaan negara-negara lain. Sekarang K-drama, K-pop, K-culture merupakan salah satu ekspor paling berjaya Korea Selatan ke dunia luar. Dia bukan setakat meningkatkan soal kewangan negara, tetapi soft power. Soft power ni sangat penting. Contoh, kalau Presiden Korea Selatan nak jumpa Donald Trump, besar kemungkinan agak sukar. Tetapi kalau kata, ada salah seorang artis daripada Korea sangat terkenal dan dihormati, disegani oleh rakyat Amerika Syarikat, ingin jumpa, boleh. Contoh, Portugal Prime Minister, the Portuguese President atau Prime Minister nak berjumpa dengan Donald Trump, susah. Tapi bila Cristiano Ronaldo dapat berjumpa, dia memudah carakan prosesnya. It shows that soft power ni sangat kuat dan sangat penting. Sebab tu kalau kat China pada hari ni, dia cuba nak catch up dalam bab ni. Sebab tu China dah mula keluarkan micro drama. Micro drama, you should look it up. Dia bukan tempoh 30 minit atau sejam, dia 2 minit bagi satu episod. So dia ada 9 episodes, 18 minutes, 2 minit kerana kita hidup dalam dunia TikTok, short video, short attention span. Saya dah cadangkan supaya Bella buat, tapi yelah, siapa nak dengar cadangan dan nasihat saya kan? Boleh. Saya seronok sebab korang ke 17,000 yang tak tengok ni. Kita macam dalam kelas sejarah kan. So memperkenalkan ni cikgu sejarah saya, YB Syed Saddiq. Yes, cikgu sejarah. Thank you for sharing YB. Semua cakap. Sebenarnya dia sentiasa macam ni kan. Dalam kereta selama 3 jam kita boleh bercakap-cakap je dalam kereta. Tapi saya lebih kepada mendengar lah. Ya ke? I ada patuh. I ada thank you. I ada video yang menunjukkan you sedang bercakap dalam mimpi you lah. Ayah tak sabar sebalik. So lain kali kalau dia nak kenakan saya ada banyak video-video yang boleh kita keluarkan. Ayolah. Siapa nak tengok patuh? Part tu Mi ada sekali. GMA. Mi sebagai saksi. Diam-diam sambil drive record.
Cikgu sejarah kadang-kadang lawak. Yelah ni lah cikgu sejarah. Sejarah ni penting ya. It is one of the most important subjects because those who do not learn history will be condemned to repeat it. Siapa kata benda tu? Look it up. Those who do not learn history are condemned to repeat it. Start dengan G. Ya, SPM memang subjek yang saya paling minat adalah sejarah. A+ ya. Kita tiba-tiba bangga kejap. Betul, jawab Santayana. Ada orang jawab betul, saya sangat bangga. Kasih mini love macam, you boleh kasih love kat pengikut lah. Dia jawapan betul, not easy no, to find that name. Winston Churchill lain. Winston Churchill salah satu quote paling terkenal dia adalah, dan saya selalu katakan benda ni kat Bella sebab yelah dia kadang-kadang cepat terpengaruh dengan kritikan-kritikan berluar. If you stop at every dog which barks, you'll never reach your destination. Itu Winston Churchill. Sebab itu kadang-kadang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kalau seseorang itu berhenti bagi setiap anjing yang menyalak, seseorang itu tidak akan mencapai destinasinya. Faham cikgu? Ni kalau cikgu ni yang mengajar dalam kelas saya, memang saya tak ponteng kelas ni. So you datang kelas sebab nak tengok muka ke atau nak belajar cikgu tu? Dua-dua sekali. Kenapa kita kena pilih satu kalau dapat dua-dua? Tanya soalan tak faham. Tak boleh jawab. Tak, bila cikgu tanya macam tak faham. Boleh? Cikgu boleh ulang sekali? Boleh ulang sekali? Atau cikgu ada buat tuition tak? Macam tu. Ada buat extra class tak? Macam tu. Sanggup bayar tuition extra? Tak apa. Saya sanggup bekerja untuk bayar kelas tambahan cikgu. Ke cikgu nak bagi kelas percuma? Hidup dalam dunia fantasi mana lah ni? Semua orang gelap. Morning. Morning. Ini matahari. Tengok nampak luar sebab dia kabur. Foggy. Malam pun bila lari when I was running, it was particularly foggy in contrast to the other days. Like you can't see, you know. Yeah, it's beautiful. Kenapa? Nangis. Nangis. Tak faham lagi lah kenapa nangis. Pukul berapa? 7.42. Penat ketawa kan? Korang pun ketawa tadi. Pukul 7.42. Tak terang-terang. Macam mana saya nak? Bila next PRU? Itu adalah ketetapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong. Oh, dia bukan memang macam bola tu. Memang tetap. Kan bola? Tak. Sebab Malaysia belum lagi adakan undang-undang yang menetapkan had penggal. So secara tradisinya dia perlu diadakan 5 tahun sekali. Tetapi Perdana Menteri ada bidang kuasa dan kelonggaran untuk mengawalkan. So kalau tiba-tiba dia rasa populariti tinggi, kalau dia nak panggil PRU esok pun boleh. Tapi perlu dapat kebenaran dan pengesahan daripada Duli Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kerana salah satu kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong, maksudnya walaupun Parlimen mencadangkan pun, kita tetap perlu ikut ketetapan YDP adalah bila boleh bubar Parlimen. Faham? Tak, saya tak menyesal. Orang tanya, menyesal bila tanya jawapan panjang. Taklah saya suka sebab saya tak faham sangat. Tak apa, YB. Kita bersetia. Kita setia bersama YB. Macam misalnya, now we know. Nampak? Semua cakap now we know. Tapi tradisinya 5 years lah. But if they want to call it tomorrow pun boleh. Ya. Sebab Malaysia kita ikut sistem Westminster, mengadaptasi demokrasi negara UK. Kita tidak ikut sistem presidential seperti di Amerika Syarikat. Atau ada juga di negara-negara lain memang dia tetapkan 5 tahun selepas pilihan raya yang sudah berlaku. But not Malaysia. Info terbaik. YB jam tangan jenama apa? Ni Gamin. Dia beritahu saya bahawa saya mendapat tidur yang mencukupi, Alhamdulillah. Kerana bila di Malaysia jarang dapat tidur mencukupi. Banyak kerja. Banyak kerja. Ni pun saya dah tak sabar nak balik ke Malaysia sebab banyak sangat checklist yang perlu kita selesaikan. Bella pun ada nak pergi ke Brunei. Lepas tu ada end of the year show dekat Johor. Datanglah ramai-ramai, okey. Dekat Sunway Box Iskandar. Ada Bella, ada Jacqueline Victor. So yeah. Oh, cuba nyanyi lagu yang you nyanyi lagu Jacqueline Victor. It was so good. Saya tak tahu korang dah tengok ke tak. Siapa yang hantar kat saya tu, saya perlu cakap terima kasih. Sebab saya tengah cari Bella nyanyi lagu tu, tak keluar-keluar. Saya tak tahu kat mana. Tu ada orang kongsikan, you nyanyi lagu Jacqueline Victor dekat 12 Shopee. Yes. Jika mau menjadi pacarku,
haruslah ikut rentaku dulu. Tapi korang setuju tak bahawa suara Bella dah jauh bertambah baik dari dulu? Rahsianya adalah Bella berusaha dan bekerja keras. Terima kasih. Secara diam-diam Alah, malulah saya. pergi ke kelas-kelas muzik, kelas-kelas vokal. Di sebalik setiap kejayaan tu ada usaha yang berlipat kali ganda. So if she can do it, so can you. Dalam bidang masing-masing lah. Siapa campak tomato tu? Dia nak memberi suapan tomato yang merupakan sumber mineral. Tahu tak tomato tu favourite Ara. Macam adik dengan abang. Faham? Saya tidak boleh nyanyi. Saya jawab dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Nak suruh saya nyanyi lagu patriotik, itu boleh. Lagu patriotik apa yang favourite? Dia tengok masa. Kalau nak macam feeling-feeling sikit, Setia di Sudirman. Kalau nak macam rancak, tanggal 31 Ogos atau Keranamu Malaysia, ataupun yang very old school tapi yang terpahat dalam minda adalah Sejahtera Malaysia. Sejahtera yang I suka sebenarnya. Walaupun susah nak nyanyi sebab dia puji dan syukur. So kalau orang macam saya yang anugerahnya. Tahu lain lah playlist baby. Ya guys, tak Bella kongsikan sedikit. Masa tu Bella pernah jogging dekat Lake Garden. Lari. Lepas tu dia datang dengan skuter kan. Dia kata tak apa. Kata ayat teman, I siap nyanyi lagi. Sebab tak bawa speaker tu. Merah Mubarak. Dia nyanyi kat sebelah telinga I. So zaman sekolah YB ni sangat unik dan sangat menarik. Betul, Bella dah dengar, Bella suka. Maksudnya dia tidak ada zaman waktu dia sekolah tu memang dia belajar apa yang dia minat dia akan, kan, betul tak? Macam masa you masuk RMC, dia usaha sendiri. Mama dia ada ceritakan kat Bella masa kita ke Muar hari tu. Apa lagi rahsia-rahsia yang telah pun dikorek oleh Bella? Ada. Oh my mom. Ada. Lepas tu Bella rasa dia ni apa yang dia nak, dia akan dapatkan dan usaha. Tak boleh dapat. Dia perlu berusaha. Yelah, usaha tangga kejayaan. Sebab tu one of my favourite quotes, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. When there is a will, there is a way. Walaupun kita hidup di dalam dunia yang orang kata kita ada terlalu banyak rintangan untuk mencapai tangga kejayaan tu, in the end it is a matter of perspective. Walaupun kita tak dapat capai 100%, dapat 50%, that's already success. It's all a matter of perspective. Saya rasa yang kalau tengah tengok ni kan, sebab sekarang tengah cerita sekolah, mungkin ada yang masih bersekolah. Bella berasa boleh contohkan, boleh jadikan YB sebagai contoh. Sebab di hidup dia, masa dia zaman sekolah dan belajar, dia tidak ada all this love story ke bercinta-cinta sebab dia fokus belajar. Tak tahu. Dia dah cerita kan? Dekat skema. Tak apa, saya cakap adalah juga masa sekolah tentera, tapi you macam bukan bercinta, you macam mungkin crush ke. Tak, cinta yang ditolak. Itu macam dia macam awkward. Siapa yang tolak cinta dia tu? Mesh ni saya jumpa dia sekali lah tolak cinta YB. Tahu tak YB ni baik orangnya. Kan menyesal kan? Mungkin dulu dia buruk sebab rambut dia kan, dia kata Mi penuh kejujuran tau jawapannya. Tentang dia hairstylist, tengok my hair macam benda rambut ni. Macam budak sekolah punya cut. Memang budak sekolah punya cut. I literally go to the barber macam, you know the school kids ya. Terus siapa yang tolak tu? Menyesal tak? Adalah. Ada hikmah di sebalik setiap satu ujian Allah SWT. Yang bagus lah tu. Sebab itu menjadi contoh. Sebab kalau kita dalam sekolah, tapi sebenarnya masing-masing lah macam cara korang menguruskan korang punya sekolah. Tapi kalau tak, korang susah nak fokus pada Bella. Dia not episode. That's like a movie. yeah, I want to download whole movie. I don't want Babi selalu Ara borak tak? Ara tak banyak bercakap sangat kan? Eden. Hari tu Adam macam sedih. Dia cakap kat sekolah orang panggil dia nerd. Lepas tu YB bagi dia semangat. Kata orang panggil dia nerd dengan skema. I take it in great pride bila orang panggil saya nerd. Maksudnya saya diperakui sebagai seseorang yang bijak, cerdik dan pandai, banyak membaca, dan insyaAllah boleh jadi seorang yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau dipanggil kau ni B-O-D-O-H that's the opposite of being a nerd. Mungkin orang tak faham apa kata-kata itu kadang-kadang memberi impak yang besar kepada diri seseorang tu.
Lagi 10 minit kita habis, okay? Suka jawapan baby. Yes. Tak, so you dekat sekolah macam mana? Bella dah tunjuk dah. Sekolah je dekat mana. Yes. Bilik muzik je dekat mana. Tapi one day memang Bella akan bawa dia masuk sekolah. Dia bawa dia masuk sekolah. Jadi kita tengok bilik muzik dekat 7. Itu ada tempat saya. Tapi selalu kalau macam, walaupun saya pergi sekolah apa tentera, dia ada juga bilik muzik. Tapi peralatan muzik tu macam sedih. selalu agak menyedihkan kerana yalah, kewangan sekolah taklah kukuh dan akan diberikan kepada prioriti lain yang lebih penting. Tapi saya dengar bahawa bilik muzik atau bilik muzik di sekolah Bella, walaupun sekolah kebangsaan biasa, sangat mewah. Kenapa? Saya dah tahulah jawapannya, tapi Bella jawab. Kenapa bilik muzik sekolah Bella Stila ada kelengkapan-kelengkapan yang agak luar biasa? Sebab dulu my sister, tak tahu ke tak lah, saya kongsikan. Dulu adik Bella ada masuk satu pertandingan ni, dan kalau menang, duit tu sepenuhnya akan diberikan kepada sekolah. Dan duit yang menang tu membeli peralatan-peralatan muzik. Berapa anggaran? 10,000 tu. Bayangkan 10,000 dulu ya. Ya dulu. Masa 10,000 tu dulu tu boleh beli. Didi umur berapa Didi yang menang. Didi menang. Saya tak ingat. Bagi ke sekolah. So jasa Didi tu besar. Sebab tu saya tak suka lah bila orang macam pelekehkan atau undermine usaha adik Bella, Didi. In reality, she has actually done exceptional and wonderful things dulu. So itulah, Bella dan Didi complement one another. They complement one another remarkably well. So sekolah Bella ada 7 tingkat. Yang atas sekali adalah bilik muzik. 7 tingkat? Kita pakai lift. Ada lift sama. Is that a joke or like? No, takkan I nak bawa you nanti pergi my school. Sekolah ada lift? Ada. Wow, lain macam je sekolah ada lift. Kalau saya kena lari naik atas, mana ada lift. Oh, tapi tu sebab dia sekolah tu ditempatkan dalam kawasan yang padat penduduk kan? Cochrane. Ya. Make sense. Salah satu cadangan di kerajaan adalah untuk bina sekolah lebih tinggi supaya isu kepadatan penduduk dapat diselesaikan dan diuruskan dengan baik. Wow. Kalau tak, satu kelas terlalu banyak murid dan kualiti pembelajaran tu terjejas. So, I dah ceritakan masa awal pagi tadi, Bella pernah menjadi bangsa buli tapi sekejap dekat sekolah lama. I tak nak mention sekolah tu, so I pindah kepada Cochrane. Cochrane tak ada kena buli, cuma pada... You pula buli? Tak adalah. Pada tahun pertama, 6 bulan pertama awal tu, tak ada kawan sangat. Kenapa? Sebab orang ingat Cina. So sebab I kawan dengan Cina je, semua orang Cina. So semua orang Melayu tak kawan dengan Bella. Cuba tanya kawan-kawan Bella yang masih kawan dengan Bella macam Oshinira, Izmira Hamzah, Tanjung. Diorang tahu Bella tak berkawan dengan Kenapa pertalian persahabatan tu perlu diukur dengan warna kulit seseorang itu? Tak tahulah ya. Mungkin masa tu Bella pula tak bercakap. Mungkin lah. Adakah ini soal? Bella rasa Bella masa tu lebih kepada macam terus dapat connection tu, dapat chemistry dengan orang-orang Cina. I still remember Susan, siapa lagi yang masih kawan sampai hari ni. Ramai lah. Jadi and that must have given a positive impact on your life kan? Sebab daripada kecil kita terdedah kepada budaya, bahasa, gaya hidup, kumpulan-kumpulan yang berbeza dengan kita. Don't you agree? That would have betul. left a long lasting impact on your life. Betul. Tapi selepas tu 6 bulan selepas tu I memang kawan dengan semua orang. Memang sekolah Cochrane Perkasa ni baik-baik. Tak ada kena buli. Alhamdulillah. Tak pernah. Itulah, jangan sesekali restrict ourselves hanya nak berkawan dengan sekumpulan orang. Kalau kita lakukan perkara tersebut, it's your choice, yang saya tak hormati. Cuma kita tidak terdedah dan akhirnya kehilangan peluang untuk network, untuk memahami budaya bangsa yang lain. But kalau lihat orang yang paling berjaya, paling berpengaruh di dunia, your circle of friends, your network is wide, expensive and meaningful. Macam you lah juga kan. Lepas tu saya bila saya pergi ke luar negara, contohnya untuk mewakili Malaysia ataupun untuk belajar, saya memang secara intentional akan nak duduk dengan warga negara yang berbeza. So tak adalah kita kan bila kita pergi luar negara semua Malaysia je, kita nak perkampungan Malaysia. Tak, you must open up your network, open up your circle.
That will, trust me, that will help you go a long way. Saya banyak bila dulu saya jadi menteri bila saya berjumpa dengan anak-anak MARA, anak-anak JPA, saya banyak menasihati mereka jangan hanya duduk berkawan dengan rakyat Malaysia di perantauan. Memang patut kukuhkan hubungan dengan rakyat Malaysia, it's not wrong, but don't restrict it, because the network opportunities which you will build abroad will be so much more. Saya beri contoh, siapa nama salah seorang mantan warga negara Malaysia, Allahu Akbar, Anthony Tan, pengasas Grab, dulu namanya MyTaxi. He's a Malaysian. He went to Harvard School of Public Policy, Harvard School of Kennedy, dekat Amerika Syarikat. Dia je berkawan dengan salah seorang rakyat Malaysia, dia punya co-owner of Grab, co-founder of Grab. Tetapi kerana rangkaian yang dibina di antara warga negara di Amerika Syarikat, the experience, network built, it helped him then, or inspired him to start masa tu MyTaxi. Selepas itu pada hari ini dah jadi Grab, and that network last until today. Rangkaiannya di Singapura akhirnya membantu dia mendapat pelaburan yang besar daripada Temasek. It's a loss for Khazanah, of course. Khazanah lambat nak melabur. Temasek ambil alih, meletakkan prasyarat supaya dia menggerakkan HQ-nya ke Singapore. Singapore is the biggest beneficiary, but that's what networking does. Ya, itu lebih panjang sikit lah, tak apa. Wah, thank you. Dapat banyak sangat pengetahuan. Dah, bagi macam orang yang bagi ceramah kan, betul kan? Bukan ceramah politik ni, tengah cakap. Tapi bagus lah tak? Orang semua cakap bagus. Sebab sekarang tengah cuti sekolah. Saya cadangkan apa yang kalian boleh buat untuk STPM masih ada ke? Ada. STPM masih ada. Di Malaysia ni kita, sistem pendidikan kita sedikit berbeza. Kalau di negara lain, dia ada single entry point untuk masuk universiti. Di Malaysia kita ada SPM, STPM, A-level, O-level, IB, UEC, banyak lah. Sebab tu kadang-kadang orang kata macam mana nak ada a merit based entry in university. Apabila corak peperiksaan tu semua berbeza, asasi, matrikulasi dan yang lain. Ingat tak nama cikgu yang pernah mengajari? Cuba sebutkan salah satu. 1, 2, 3. Imam Sharifah Mahni. Banyak. Cikgu Olin, Cikgu Syukur, Cikgu Maimun, Cikgu banyak. Like tak kisah daripada sekolah rendah sampai ke universiti sekalipun. Sekolah agama tak? Ni kat Johor wajib. Apa nama sekolah agama? Sekolah agama Perkasa, tak silap. Saya sekolah rendah agama Hajar Mustaqimah. Al-Mustaqimah. Jangan boleh Al-Mustaqimah. Diorang tanya soalan pasal UEC. Nanti tanya saya pada akaun saya lah. Kalau saya bebel kat sini pasal UEC, dia panjang sangat pula. You tahu tak UEC apa? Apa? Nanti saya berikan pencerahan lanjut. Wah, It's really long. Amira bagi. Amira bagi gift. Amira mana? Amira Osman. Oh wow. Assalamualaikum. You panggil je apa? You panggil Kak Long kan? Oh, bukan? Taklah Amira lah. Orang panggil dia Kak Long. Okay. Amira Osman. Asal orang cakap panggil je lah Amira Osman. Itu tahu sebab spelling dia OTH. So I kan cakap Amira Osman. Dalam selalu kongsikan bagaimana Kak Mira baik orangnya. Dia bagi boleh Amira. Thank you. But seriously, Bella always shares how kind and compassionate you are. Walaupun tidak pernah bersuah muka, saya lah. I mean, in a separate occasion, saya. Ini adalah geng-geng ngaji. Ya. Kan? Tak payah jawab, kena jawab. Tapi serius tengok pemandangan belakang. Dia macam tak nampak langsung tasik. Kena share lah. Yeah, so you can't see anything. It's just bizarre. Dia selalu bila dah start berkabus ni, kemungkinan untuk salji turun lebih tinggi. Orang cakap macam dalam aquarium. Aquarium Assalamualaikum. Salam. Rasa bateri you pun nak habis dah. Speak Mandarin. Keding. Kita balik Malaysia bila? 23, 24? Bila fly Brunei? 28. Orang Brunei nanti mungkin Bella nak bawa something very special. Selain YB lah. Okay. At least mengaku saya special lah. Sentiasa lihat bersudut positif. So just stay tuned, and then
InsyaAllah ada banyak lagi yang kita akan kongsikan. Tapi yang ini Singapura ni kita bawa Safa juga. Kita tak tahu lagi, tahu ke tak? Singapore? Singapura pula, Brunei and Singapura juga lah, nanti ada. So kita bawa Safa. Okay. And then apa lagi ya? Balik. Itulah for now. Yes, akan pergi Brunei. Betul. Ada 20,000 orang walaupun pukul 3, pukul 4 dekat sana. Sebab cuti kot. Laksa tak bawa lah. Libang, insyaAllah. Yes, ada ke Brunei. Your mom ke Brunei kan? Yes. Mama dia ke Brunei juga. CEO Grab. Oh, you mention pasal CEO Grab tadi kan? Okay. Anthony Tan. Kat sini pukul 8. Yes, ada. Mana ni? Kan pergi jogging macam ni lah. Boleh je, cantik je. Dia nak pergi jogging dah guys. Johor pada hujung tahun, insyaAllah. Masa tu dia beri pilihan. Ada Sarawak, ada Sabah, ada Johor, ada KL. Ada 4. Jadi masa tu bincang dengan tim Universal. Johor terunggul je lah. Tak, sebabnya tahun lepas dah buat kat Sabah. Jadi macam Kenapa bukan Sarawak? Suka nak kenakan orang. Sebab okey lah, teringat nak buat kat Johor. Sarawak dah pernah. Okay. Hi, lepas. Okay. I think your battery is about to die. Yes. Make a move as well. Ya. Okay. Take care semua. Terima kasih Semoga kerana dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan dalam kita ingin memasuki tahun yang baru. Semoga azam 2026 tu tercapai dan terkenai. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.